Kisah Kamera TV bergambar. Hello, rumah Nobita di sini. Hei, awak tak tengok TV ke? Cepatlah tengok saluran 5. Ada rancangan menarik, cepatlah. Apa yang awak buat di Doraemon, ha? Sonia tak lepas sudah tengok saluran 5 lah. Ya ke? Saya betul-betul lah tak tahu kenapa. Sudahlah. Lupakan apa yang saya fikirkan. Hai, nama saya Sunio. Apa pula ni? Sunio lah. Macam mana dia boleh masuk TV, ya? Iyalah, betul kata kau. Marilah menyanyi bersama saya dan bergembira. Pandangnya dia. Ya, tak betul lah dia. Tak sedap pun suara. Tengok orang yang masuk TV tu lah. Kacaknya dia. Yelah, hebat betul lah dia. Hebat. Tengok dia tu. Bergaya betul lah Sonia tu, ya. Tak ada saya pun nak pergi minta autograf dia lah. Nobita! Awak tahu tak apa yang awak cuba nak lakukan ni? Saya nak jadi macam dia tu lah. Teruklah awak ni. Awak tak perlu jadi macam dia lah, Nobita. Awak faham tak cakap saya ni, ha? Tapi saya pun nak masuk TV macam dia juga, Doraemon. Baik, kalau awak nak masuk TV juga, saya akan tolong. Betulkah? Ya, saya akan tolong awak. Mari. Awak akan jadi lebih hebat dari dia. Awak akan jadi terkenal di seluruh negara. Awak tentu ramai peminat. Seronoknya. Saya pun nak. Bagi saya, dia taklah hebat sangat. Dengar sini semua. Kalau melagi, Nobita akan masuk TV dan dia akan jadi terkenal di seluruh negara. Nobita nak masuk TV dalam rancangan apa tu? Tengoklah mereka ketahukan saya lah. Janganlah takut. Belum tahulah. Sekarang awak dengar sini. Awak boleh masukkan Nobita dalam TV, kan? Awak dengar tak cakap saya ni, ha? Jangan cakap macam tu. Apalah awak ni? Tengoklah banyak orang masuk dalam TV tu. Awak tak nak jadi macam mereka semua tu ke? Tapi Doraemon, awak kata nak jadi hebat dan terkenal. Dengar cakap saya dulu. Apa dia? Ini tempat orang jual TV, bukan tempat masuk dalam TV. Saya rasa awak perlu diuji bakal untuk masuk dalam TV dan jadi terkenal. Kalau macam ni tak dapatlah saya masuk TV. Oh, awak pun nak jadi terkenal juga, ya? Awak kenalah uji bakat dulu. Awak kena beratur di sana. Pergilah cepat. Panggil giliran saya lah. Ramainya. Awak boleh pergi. Sekarang giliran awak pula. Ya. Bagi tahu saya nama awak. Nobita, Cik. Nobita, baiklah. Susah betul lah jadi terkenal. Lebih-lebih lagi saya yang penakut ni lah. Nobita kata nak masuk TV. Ceritalah pada kami semua. Apa yang dah terjadi pada awak sebenarnya? Kang kenal lah, Kang. Apa yang awak berdua sibuk sangat ni, ya? Kami cuma nak tahu saja. Awak akan tahu nanti. Apa maksud awak? Dia akan jadi terkenal. Percayalah, Nobita akan jadi terkenal di seluruh negara. Doraemon, awak tahu tak apa yang awak dah buat sekarang ni? Saya tahulah apa yang saya buat. Kamera TV. Hebatnya kamera apa ni? Sekarang awak boleh jadi terkenal. Betul ke? Cubalah. Dengar sini semua. Menontonlah kisah Nobita. Tentu menghiburkan anda semua. Betul ke Nobita dah masuk TV? Tengoklah. Apa yang dia sedang buat tu. Begitu ke caranya nak jadi terkenal? Teruk betul lah dia tu. Nobita, tak boleh dah awak buat macam ni. Tengoklah ni apa dah jadi. Tolong saya, Doraemon. Doraemon, tolong saya. Doraemon, tolong saya. Tolong. Wah, hebat betul lah kamera TV tu. Boleh ikut ke mana saja dia pergi. Baiklah, saya nak pergi tengok apa yang dia buat. Tolong saya. Tolong. Hei, mari ikut saya. Marilah menyanyi bersama saya dan bergembira. La 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 la. Tak guna kamera tu daripada dia pula. Oh, jadi awak datang ni nak ambil balik kamera TV tu lah, ya? Awak tunggu di sini dulu, ya? Mari. Pulangkan balik kamera ni sekarang juga. Tapi Mama, saya dah jadi terkenal. Kau dah jadi terkenal? Seronoknya Mama pun nak jadi jugalah. Tengoklah. Saya suka dan gembira. Saya suka. Pulangkan balik kamera tu
Nobita punya lah. Diamlah. Saya yang betul lah menanti suaranya di sakit telinga saya ni. sini. Marilah Doraemon, cubalah awak lakukan sesuatu, tolonglah. Saya dah cuba tapi tak berjayalah, Nobita. Sunya masuk dalam TV lah. Yelah, saya dah tengok. Mama dia tak pandai menari pun. Sonia, tak guna betul lah. Kamera kau ni tak tahu nak ambil gaya gambar yang menarik. Teruk betul lah. Campak aja kamera tu keluar. Tak guna langsung. Betul lah. Mama tak guna langsung. Tolong lari. Jangan kejar saya lah. Mama, cepat Mama. Cepat Mama. Jangan kejar saya. Tolonglah. Tolong saya lah. Tolong jangan kejar saya. Tolong. Nobita, saya kena kejar dengan kamera tu. Apa maksud adik? Dia kena kejar dengan kamera tu lah. Mari kita pergi tengok. Tolonglah saya. Janganlah awak berdua tengok saja. Tolonglah. Itulah akibatnya kalau nak sangat jadi terkenal.